Ahli Parlimen Padang Serai, Saudara Azman Nasaruddin, telah dikenakan satu tuduhan di bawah Seksyen 28C Akta 28C, iaitu Akta SPRN 2009. Kononnya kerana bersubahat dengan seseorang yang lain dalam kapasiti beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KAHP, Kedah Agro, Kedah Agro, pengerusi Kedah Agro. Setelah kita meneliti pertubuhan yang telah dikenakan terhadap Saudara Azman, kita mendapati charge ini adalah defektif. Charge ini adalah tidak sah, tidak teratur, tidak sah dari segi undang-undang. Okey? Kerana kita mendapati bahawa tidak ada basis atau asas untuk membawa pertuduhan ini, kerana daripada perincian di dalam pertuduhan ini, the details of this charge, sebenarnya tidak ada pun sesuatu kesalahan yang dilakukan oleh Saudara Azman. Ya, kononnya bersubahat untuk mengeluarkan surat tawaran. Ya, tapi tak ada apa-apa fakta yang menunjukkan apa-apa kelakuan yang salah atau menerima rasuah dan sebagainya. Okay, it is a baseless charge daripada penelitian kami. Oleh itu, saya telah memberitahu Hakim Mahkamah Session tadi, Datuk Nasir Nordin, ya, Datuk Nasir Nordin. Saya telah memberitahu Hakim Mahkamah Session tadi, Datuk Nasir Nordin, bahawa kita akan memfailkan satu permohonan di Mahkamah Tinggi untuk membatalkan charge ini kerana ia salah dari segi undang-undang dan ia jelas menunjukkan bahawa memang tidak ada apa-apa kesalahan atau asas untuk menyatakan bahawa apa-apa kesalahan telah dilakukan oleh Saudara Azman Nasaruddin. Saya pun terkejut melihat kepada pertuduhan ini, bahawa pertuduhan ini dibawa. Ya, tapi kita akan lawanlah. Tuduhan yang telah dikenakan kepada saya adalah tidak berasas, tidak membuktikan, tidak dalam butiran pertuduhan tidak membuktikan saya menerima ataupun meminta wang, dan saya cuma dituduh bersubahat, mengarahkan. Itu juga adalah satu tuduhan yang secara umumnya tidak ada satu pun bukti yang boleh mengaitkan. Tapi apapun, tidak apa. Pihak peguam saya akan memfailkan ke Mahkamah Tinggi untuk kita write off lah kes ini. Kita akan cuba lawan. Dan yang keduanya tentang pasport saya yang ditahan, itu juga saya ingat kita akan lawan juga di Mahkamah Tinggi supaya pasport saya boleh dikembalikan. Okey, jadi saya nak bagi sikit kenyataan lah, kenyataan yang bersifat politik lah. Okey, sebab bagi saya yakin ini tuduhan yang bersifat ada unsur-unsur campur tangan politik. Okey, sebab saya dimaklumkan oleh seorang lagi tertuduh bahawa kemungkinan kes beliau akan dituduh pada bulan Januari ataupun Februari. Beliau juga terkejut, tiba-tiba beliau juga dituduh sama dengan saya. Maknanya ada pertuduhan segera yang dibuat untuk menutup kes-kes yang berlaku dalam seminggu dua ni. Jadi saya nak pesan kepada pihak eksekutif, jangan campur tangan dalam urusan legislatif. Kena ada pemisahan kuasa. Kamu berjuang selama 3 tahun, bukan 3 tahun, 25 tahun. Reformasi. Tetapi di sini nampak sangat ada campur tangan politik dalam untuk menjatuhkan sesuatu dakwaan palsu ataupun fitnah terhadap lawan politik kamu. Saya mungkin tidak selantang YB Taqiyuddin ataupun YB lain-lain di Parlimen. Tetapi saya ada sedikit membuat teguran isu-isu yang berkaitan dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Kita ada banyak. Kalau betul-betul nak dakwa 13
adun Sabah yang telah pun ada rakaman, bukti rakaman, dah siasat ataupun belum didakwa atau dah didakwa kes-kes itu. Kemudian kes Yusuf Rauter, adakah yang tertuduh yang dibuat terhadap Yusuf Rauter itu sudah pun disiasat ataupun belum? Jadi saya ingat laksanakanlah pembaharuan yang betul. Jangan nampak wayang lebih. Jadi saya mintalah kerajaan yang sudah pun berusia 3 tahun ini yang dipimpin oleh PMX ini supaya benar-benar takut pada Allah. Jangan gunakan kuasa untuk tekan kepada orang lain, tetapi dalam masa yang sama kamu menggunakan kuasa untuk kepentingan peribadi kamu.